merupakan satu masalah yang semakin membimbangkan di Malaysia dan di seluruh dunia. Isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan individu, malah turut menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara. Menurut kajian kami, masalah dadah telah menjadi ancaman serius kerana ia melibatkan peningkatan kadar jenayah, kemerosotan produktiviti tenaga kerja dan peningkatan kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Dari sudut saintifik, dadah ialah bahan yang boleh mengubah fungsi sistem saraf dan otak manusia. Pengambilan dadah secara berterusan boleh menyebabkan ketagihan, gangguan mental, kehilangan kawalan diri dan kemerosotan keupayaan membuat keputusan. Dari perspektif Islam pula, segala perkara yang memudaratkan diri, akal dan masyarakat adalah dilarang. Islam amat menitik beratkan kesejahteraan manusia kerana pembangunan sesebuah negara bukan sahaja bergantung kepada kemajuan ekonomi tetapi juga kepada kualiti akhlak dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh itu, pembentangan ini akan membincangkan kesan ketagihan dadah terhadap pembangunan ekonomi serta pandangan Islam terhadap isu tersebut. Terima kasih. Berdasarkan hasil kajian soal selidik yang dijalankan oleh kumpulan kami, majoriti responden bersetuju bahawa penyalahgunaan dadah memberi kesan negatif terhadap pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan hasil kajian soal selidik yang dijalankan oleh kumpulan kami, majoriti responden bersetuju bahawa penyalahgunaan dadah memberi kesan negatif terhadap pembangunan ekonomi negara. Antara kesan utama ialah kemerosotan produktiviti tenaga kerja. Individu yang terlibat dengan dadah kerap mengalami masalah kesihatan fizikal dan mental sehingga mereka gagal mengekalkan prestasi kerja yang baik. Keadaan ini boleh menyebabkan produktiviti menurun dan seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ketagihan dadah juga menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran. Penagih dadah lazimnya menghadapi kesukaran mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan mereka kerana mempunyai masalah disiplin dan tingkah laku. Apabila kadar pengangguran meningkat, pendapatan isi rumah akan turut terjejas dan kuasa beli masyarakat turut menurun. Kerajaan juga terpaksa menanggung kos yang tinggi bagi menangani masalah ini. Perbelanjaan melibatkan rawatan pemulihan, penguatkuasaan undang-undang, program pencegahan serta operasi keselamatan memerlukan peruntukan kewangan yang besar. Di samping itu, peningkatan kadar jenayah yang berkaitan dengan dadah turut mengurangkan keyakinan pelabur dan juga boleh menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Jelaslah bahawa ketagihan dadah bukan sekadar masalah individu tetapi ianya turut memberi kesan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Menurut perspektif Islam, penyalahgunaan dadah bertentangan dengan prinsip makosid syariah iaitu objektif syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Prinsip yang pertama ialah hifz al-akal iaitu menjaga akal. Dadah menyebabkan seseorang hilang kewarasan fikiran dan gagal membuat keputusan yang baik. Keadaan ini menyebabkan individu tidak mampu untuk menjalankan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan juga pekerjaan. Prinsip yang kedua ialah hifz al-nafs iaitu menjaga nyawa. Ketagihan dadah boleh menyebabkan kerosakan organ, gangguan mental dan kematian akibat pengambilan bahan terlarang secara berlebihan. Prinsip yang ketiga ialah hifz al-mal iaitu menjaga harta. Aktiviti pengedaran dan penyelupan dadah sering dikaitkan dengan pengubahan wang haram, rasuah dan juga pelbagai jenayah kewangan yang menggugat kestabilan ekonomi negara.
Dan prinsip yang terakhir iaitu prinsip keempat, hifz al-nas, menjaga keturunan. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan keruntuhan institusi keluarga dan memberi kesan negatif kepada generasi yang akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam dilarang melakukan perkara yang boleh memudaratkan diri sendiri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Berdasarkan dalil-dalil ini, jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam kerana ia membawa kerosakan kepada akal, harta dan juga keturunan. Seterusnya, bagi mengurangkan kesan negatif dadah terhadap pembangunan ekonomi negara, berbagai langkah perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan kajian kumpulan kami, sebanyak 86% responden berpendapat bahawa usaha mewujudkan persekitaran sosial yang lebih sihat dan selamat perlu diutamakan dalam menangani masalah dadah. Selain itu, 18% responden mencandarkan pemekasan pendidikan agama dan kerohanian, manakala 16% responden menekankan kepentingan sokongan keluarga dan masyarakat. Kajian juga menunjukkan bahawa 82% responden bersetuju pelaburan dalam pendidikan pencegahan awal merupakan langkah yang lebih berkesan untuk menangani punca masalah dadah. Di samping itu, program pemulihan perlu diperkukuhkan dan bekas penagih perlu diberi peluang pekerjaan supaya mereka dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, ketagihan dadah merupakan ancaman serius terhadap pembangunan ekonomi negara kerana ia menjejaskan produktiviti tenaga kerja, meningkatkan kos kerajaan, menyumbang kadar pengangguran dan mengancam keselamatan masyarakat. Menurut perspektif Islam, penyalahgunaan dadah jelas bertentangan dengan prinsip makasih syariah kerana ia merosakkan akal, nyawa, harta dan keturunan. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan, institusi agama, keluarga dan masyarakat amat penting bagi memastikan generasi akan datang selamat daripada gejala dadah dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara yang mampan. Itu sahaja daripada kami. Ingat, berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.